Hello, hai, selamat datang ke PG Channel. Okey, hari ni trip kita adalah untuk pergi ke Kampung Long Bedian Baram. Okey, siapa-siapa pernah pergi ke Kampung Long Bedian, boleh komen di bawah ni guys. Alright, stay tune video. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe PG Channel. Guys, kita singgah sekejap minum kopi, bagi segar dulu mata, bagi segar badan dulu, baru kita teruskan perjalanan ke Long Bedian. Kita sekarang di Simpang Berkenuh, Cafe Simpang Berkenuh. Selesai sudah kita minum kopi di Simpang Berkenuh. Okay, sekarang ni kita akan meneruskan perjalanan ke Kampung Long Bedian. Okay, jadi perjalanan daripada Berkenuh ke Kampung Long Bedian mungkin mengambil masa dalam 3 jam ataupun 3 jam lebih lah. Tengok cuaca dan juga keadaan jalan nanti. Okay guys, stay tune video. Luru Lampung Long Lama Miri. Kita pergi Long Lama untuk pergi ke Long Bedian. Cuaca hari ni sangat-sangat cerah guys. Kita harap cuaca ni bertahan sampai petang. Okey, tidak ada hujan lah. Okey, kita menuju ke Long Lama. Standby. Okay, kita baru sampai di Pekan Lapuk. Okay, jalan terus Long terus dengan Long Lama. So kita menuju ke Long Lama. Selamat datang ke Pekan Long Lama. Air besar kan? Okay, kita tengok air besar kan tidak? Boleh tahan juga sungai tu tuan. Besar sungai Baram. Aku nak kop tidur situ. Menunggu tu. Kau tinggal sudah takut kereta. Sudah orang jaga. Tidur je lah. Kau tinggal seorang, aku susah juga hati aku. Belah kawasan ni kawasan rendah masalahnya. Ya. Dia tidur kereta sendiri. Aku kereta sendiri. Kami dah kop. Betul lah. Ahli masjid dah kan? Okey, ke mana Long Bedian? 50 km daripada Pekan Long Lama. Okay guys, kita naik slow-slow pergi Long Bedian. Agak berbatu-batu guys, dan tanah sedikit keras, menandakan musim kemarau. Nah guys,
Oke, kita sekarang berhenti sebentar. Kita regangkan badan semua, kita minum air kan. Baru kita teruskan perjalanan ke Long Budian. Oke, Fred? Bocor. Oke. Dah sapu. Dia pun dia menunggu juga. Ya. Kan ada warning kan? No parking kereta rosak, bosku. Oke, kita slow-slow masuk di kampung orang nih. Baik itu. Terima kasih. Terima kasih, bosku. Sekarang boleh kasih laju-laju. Oke, kita kasih laju dia, guys. Kita terus Oke guys, kita makan-makan dulu di tepi jalan dengan pemandangan hutan-hutan, pokok-pokok semua. Dan kita pengen lauk hari ini adalah apa tuh? Kalau Ni ikan masin. ikan masin, apa nih? Apa nih, Ben? Sausage. Hotdog, sausage, dan juga sambal. Sambal apa, Ben? Sambal ikan tahai. Sambal ikan Thai. Oke guys, kita makan dulu. Makan guys. Tengok. Lipas tu. Ada tadi lipas depan kita, tapi penuh semua belakang. Yalah. Ini nak duduk. Tak kita tadi kosong. Okey. Oke guys, kita sudah sampai di Long Budian. Tu kan. Selamat datang di Long Budian. Itu di belakang. Tu. Tu ni. Oh, itu dong. Long Budian. Boleh pelan masuk tak? Oke, ini suasana Dah sampai. di kampung Long Budian. Lama tidak pergi Long Budian. Mana tuh nenek? Kemana itu Rono? Cek kedas. Oke, kedai-kedai di gerai-gerai di kampung Long Budian nih. Mana itu Rono? Ini kan? Coba berarti sini berarti tapi Empat. asli turun sini. Ada mau sini-sini. Bye Kenti, bye-bye. Jumpa lagi. Hai. Ada cakar cumai apa jauh. Nenek, bye. Jumpa lagi. Parah ya. Enggal. Enggal. Ada. Ke kiri, ke kiri, kiri, kiri. Dapat daerah juga. Wah, durian. Long Budian, besar betul duriannya.
Okay, siapa-siapa mau tengok durian yang besar sekali, Selain daripada Seri Amat. ini adalah durian di Long Bedian. Okay, kita baru sampai di Kampung Long Bedian. Okay, jadi siapa-siapa yang belum pernah sampai ke Kampung Long Bedian, dekat belakang ni ada durian yang besar, sangat-sangat besar guys. Ini duriannya, sangat besar duriannya. Cuma ada di Kampung Long Bedian. Oh, panas tuh. Apo Trading. Halo guys. Kalau belajar kita. Kita belajar dulu. Ujian. Ada macam-macam ikan guys. Oh, steady. Buka dulu. Wah, ikan frozen. Steady. Itu pun ada guys. Halal guys. Halal. Kebing. Boleh kah? Banyak orang budak-budak pelajar sekolah beli barang. Boleh kah Pian? Macam-macam kedai ada di Kampung Long Bedian ni. Sana kedai, banyak juga lah kedai-kedai tapi ada yang tutup. Dekat sebelah sini lebih kepada kedai-kedai lah. Dekat sebelah sana kebanyakan gerai-gerai makan untuk orang-orang kampung daripada Long Bedian ataupun daripada kampung-kampung luar. Oh, steady raving ah. Sini kami yang homestay Vian. Kalau kami malam sini, kalau masa program kan dulu kan program yang RC pejabat daerah punya semua di sini dipanggil merandau. Itulah bersama komiti. Yes. Itu jangan keluar nih. Macam mana mau naik? Macam mana mau naik? Dek dia kalau pressure enggak, kalau kemarau. Ya lah. Rumah tu apa tu? Ada satu lagi mercu tanda ke Long Bedian. Long Bedian Pejo. Apa maksud dia, Vian? Bersama, berdiri, terus bergerak lah, pejoh, terus bergerak. Betul.
Okay guys, itu je kita punya video dekat Long Median. Stay tune video saya. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe PG channel. Okay, bye bye.